Bolehkah lelaki membuat solat sunat ketika imam baca khutbah hari Jumaat? Apakah hukum solat sunat ketika imam baca khutbah? Baik. Soalan seterusnya. Masa imam sedang baca khutbah, khatib sedang baca khutbah. Faham? Kita pun naik baru sapa. Okey? Kita naik masuk dalam masjid, imam sedang baca khutbah. Faham? Hadirin Jumaat sekalian, mimbar Jumaat hari ini memberi pesanan kepada kerajaan agar menunaikan janji pilihan raya. Contoh, dia kata lagu tu. Faham? Kita pun naik, boleh tak semayang sunat? Jawabnya boleh. Satu saja, iaitu semayang tahiyat masjid. Semayang lain tak boleh. Faham lagi? Kalau nak semayang cepat-cepat supaya dapat dengar khutbah pula. Okey? Satu saja semayang yang boleh, semayang namanya sunat tahiyat masjid. Okey?